Kajian lepas dan pemerhatian di Bilik Darjah menunjukkan ramai murid masih keliru dalam mengklasifikasikan kata nama am dan kata nama khas dengan betul, terutamanya dalam penggunaan urut besar dan konteks ayat. Inovasi berbentuk permainan berasaskan warna dan senaman minda telah dirangka sebagai alternatif untuk membantu murid memahami kata nama dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sistem tulisan Jawi dengan lebih menyeronokkan. Pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran tata bahasa Melayu dan bahasa Inggeris melalui pendekatan visual dan interaktif. Kedua, memperkenalkan kaedah pembelajaran Jawi yang lebih menarik dan mudah dipahami melalui elemen warna dan senaman minda. Dan yang ketiga, membangkitkan minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran bahasa dan penulisan melalui pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Cara pelaksanaan Start 3G. Murid dapat mengenali dan memahami kata nama melalui 4 start mengikut kategori manusia, haiwan, benda dan tempat. Kedua, setiap kad mengandungi kata nama am, gambar dan kata nama khas yang dapat dikenal pasti oleh murid. Ketiga, murid juga dapat memahami topik ini dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan tulisan Jawi kerana kad ini lengkap dengan 3 dimensi. Kaedah pelaksanaan inovasi yang seterusnya ialah papan minda yang memberi fokus kepada deria sentuhan, deria penglihatan dan juga deria pendengaran. Melalui papan minda ini, murid akan belajar sambil bermain berkonsepkan senaman minda. Dan juga papan minda ini juga memberi fokus dan juga selari dengan pembelajaran VAK iaitu visual, auditory dan juga kinestetik. Halaman yang pertama merangsang murid melalui warna minda dan seterusnya halaman kedua sehingga ke-6 memberi fokus kepada topik kata nama. Melalui sentuhan dan juga penglihatan, murid akan melihat dan menyentuh dengan menyesuaikan tangan kedua-dua tangan mereka. Manakala melalui deria pendengaran pula, murid akan mendengar bunyi buzzer. Sekiranya murid salah, maka bunyi buzzer akan dibunyikan. Dan murid perlu memulakan semula permainan senaman minda ini. Tak. Pertama, berlakunya peningkatan dalam ujian pasca yang melibatkan 10 orang murid tahap 2 dalam topik kata nama bahasa Melayu yang seterusnya dapat meningkatkan minat dan motivasi murid dalam model pembelajaran VAK iaitu visual, auditory dan kinestetik. Seterusnya, memudahkan guru mengendalikan pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan bahan interaktif bagi menarik minat dan juga motivasi murid untuk mempelajari bahasa Melayu. Ini mempunyai beberapa kekuatan yang menjadi nilai komersial untuk memasarkan inovasi ini. Pertama, reka bentuk inovasi yang tahan lasak dan juga kukuh ini memudahkan semua murid menggunakan inovasi ini. Kedua, inovasi ini juga mempunyai ilustrasi yang sangat menarik yang boleh memberi motivasi dan minat kepada murid. Maka semua murid dapat menggunakan inovasi ini. Dan yang ketiga, inovasi ini boleh laras. Jadi, inovasi ini boleh digunakan mengikut ketinggian murid. Maka inovasi ini sangat sesuai dipasarkan kerana semua murid tanpa mengira peringkat umur boleh menggunakan kerana kita menyediakan inovasi yang
tahan kukuk, tahan lasak, kukuh dan juga boleh laras. Tambahan pula, ilustrasi yang sangat menarik ini memberi kekuatan kepada inovasi ini untuk dipasarkan secara meluas.